berbaloi ke jadi video editor, videographer sekarang? Saya tengok ada yang satu video RM10, RM5 pun ada satu video. So macam betul, memang ada. Kadang-kadang kita nak marah tak boleh kan. Mungkin diorang tak faham apa tu marketing, apa tu creativity. Yang diorang tahu benda tu easy. Pandangan diorang easy je. Tapi easy pun yang berfikiran macam ni tak boleh buat. Tapi dia berani bagi rate. Contohnya siapa? Faham lah. Biasanya orang yang ada nama tapi nak murah, dia akan cari orang yang bagi rate rendah. Untuk saya tak setuju lah. Sebab dia macam buat pekerjaan graphic designer ataupun video editor ni pekerjaan yang boleh kata sampah. Macam semua orang boleh buat RM5 je harga gitu. Macam tu, macam boleh kata sampah. Paling suai orang kata apa? Nenek aku boleh buat. Tekan-tekan kan. Tekan-tekan. Padahal dia sendiri tak boleh buat. Betul kan? Kalau tak tadi dia cari orang. Betul. So untuk rate RM5 untuk sekarang tak logik. Tak logik. RM10, RM40 pun tak logik lagi sekarang. Masih tak logik. Macam mana boleh rosak tiba-tiba market tu? Sebab orang nak duit. Basically orang yang memerlukan duit, dia akan ambil job tu. Mungkin dia tengah terdesak. Kita tak salahkan dia, cuma dia menjatuhkan rate lah. Sebab dia, orang mula anggap RM5 aku boleh bayar orang, kenapa aku nak bayar RM40? Betul. Kenapa aku nak bayar RM100? Sama juga dengan videographer wedding. Sekarang handphone kan dah berleluasa, yang canggih-canggih. Kadang-kadang boleh saing kamera kan. 4 jam RM250. Kita pakai kamera rate tinggi RM1,000, RM2,000, RM3,000. Kita nak turun balik dalam feel yang sama ni tak berani. Dah susah dah kan. Sebut je harga orang scene.